Oh, Ibrahim, mana? Loh, Osman. Pusing pimai jemput hang juga. Pi sana jemput hang. Pi sini jemput hang. Boleh kata hari-hari jemput hang. Nak buat macam mana? Kita duduk satu daerah, satu taman. Kita dua ni masalah juga. Selalu main tempat sama. Sebab tu dia tak berjambak. Kita ni, orang kata apa macam jodoh. Tinggal lagi tak menikah. Biar tinggal. Ni aku tahu dah nak pergi mana. Ni yang mesti dia pergi kedai tu kan. Kalau tak rokok, daun bakar. Tahu lah yang tu. Ni kalau sehari tak kena benda ni. Tidur pula. Tu lah. Biar tinggal. Awak? Dah beli kah? Tak dah lagi nak beli tu. Menyembang dengan member tak. Mana ada, biasa-biasa je. Oh lulu, humble pula tu. Cute je baby I ni. Alu. Bagus. Bagus. Macam ni rupanya hang buat belakang aku. Siapa ni? Ada masalah ke? Aku rasa aku tak bercakap dengan hang kot. Kalau hang tak mau kaki aku ni melekat dekat tengkok hang tu, lebih baik hang diam. Takut. Apa Man? Apa Man? Takut nak cakap? Tak nak cakap? Cakap lah. Ni kawan sayang je. Kan minta bercinta pun. Betul. B-U-T-U-H. Fuad. Oh, pandai hang no. Cerita tak betul pun boleh jadi betul. Hang ingat aku ni bodoh macam dengan power hang ni ke? Bang, awak saya yang kena apa? Menjawab kali dah. Nak kena melekat ke apa? Seramput lah you ni. You dah nampak dah kan dengan mata you kan? I memang dah tak mau dah dekat you. Duk main buat kayuh apa lagi? Habis tu bila aku nampak hang berdua duduk macam ni, nak suruh aku diam ke apa? Okey, lah ni aku dah tak mau explain apa-apa. Kita putus. Done, okey? Senang hang cakap no. Sebelum ni, apa yang aku tak bagi kat hang, semua aku bagi. Aku ni memang betul-betul bodoh lah percaya dekat hang. Lah, aku nak tahu kau memang bodoh kan? Tahu no. Tak apa. Aku tak heran pun kalau kata hang nak curang ni. Tapi kalau nak curang tu, cari lah lebih daripada aku. Ni tengok pun sakit mata. Tak boleh lu. Tak. Tahu no. Aku tak heran pun kalau kata hang nak curang ni. Tak marah pun. Tapi hang carilah yang berjenis sikit. Lebih daripada aku lah. Ni tengok pun sakit mata. Bang, kasar nampak bang. Makin kasar ni. Menjawab apa? Kali tiga ni. Melekat-lekat. Hello! For your information, sebelum hang nak cakap lebih kurang dekat dia, hang cermin dulu diri hang. Okey? Walaupun dia ni macam mentah bukit, tapi dia cute. Aku suka. Sebab tu aku pilih dia daripada hang. Tahu lah. Ish. Tak apalah Fatimah. Yang mana jujur, yang mana setia kita hargai. Yang mana curang, yang mana kaki melayan sana sini, jom kita adu. Kita tengok skill siapa yang paling hebat. Dilarang untuk mengemis, apatah lagi untuk menangis. Anjing tu. Menyala Osman tu. Tipu. Sekarang ni hang rasa hebatlah dengan duit hang tu. Duit tak boleh bawa mati tau. Kata-kata bamiku. Memang duit tak boleh bawa mati. Tapi ada duit, anda akan dihormati. B-U-T-U-H. Yeah!
Nok Osman. Ya, saya. Nak tengok ah. Nak tengok lah keras aku. Oh, keras hang. Elok no. Aku bukan apa tengok keras hang ni. Tanya kat ek aku dulu. Kiranya keras hang ni sebiji macam ek aku. Tak lari dah tu ni bila segi ni. Semua ni. Ho. Kiranya cempok dia. 2 biji. Faham. Oh, aku ingatkan hang nak tackle dah. Oh, tak apalah Osman. Lain kali dulu lah noh kita sembang. Kan? Ni dia dah main dah. Lagi dan dia nak hantu dia ni manis. No. Baik aku beli dulu. Baik. Jom. Situ lah kereta. Tu kata pula yalah baik. Jom lah. Osman. Baik. Baik. Osman. Awak sihat? Ya, Fatimah. Aku sihat lah. Kenal lagi noh. Ingat aku tak kenal dah. Tak payahlah nak cakap baik depan aku. Pergi masuk dalam kereta. Rahim tengok kereta apa. Aku tanya hang elok-elok kan? Tak payahlah rasa diri hang tu bagus sangat. Padanlah aku tinggal hang tau. Sekarang ni aku dapat lagi baik daripada hang. Tu loh. Ho. Aku tahu kalau hang tak abang aku tahu. Hang akan jumpa orang lebih baik daripada aku. Tapi saja aku nak beritahu. Orang macam aku ni hanya aku. Tak ada orang lain. Ho. Osman! Bukan apa. Aku tengok keras hang ni. Biji macam aku dulu. Ingatkan apa? Doi. Aku dulu. Apa nak cakap apa? Hang takut nak cakap? Ha? Hang cakap ah. BUTUH Fuad. Hang ingat ni? Tak dah. Dah. Lah ni hang nak tengok siapa yang paling hebat sikit siapa. Okey, kita adu. Kita tengok. Apatah mengemis apa atas lagi apa. Tak aku tak tahu tu. Dilarang mengemis. Apatah lagi. Tak boleh ya. Bercinta pun. Betul. Sebelum ni apa yang aku tak bagi dekat hang semua aku bagi. Semua aku bagi. Fuh. Senang nak cakap no. Sebelum ni Sebelum. aku nak tanya badi dia. Badi dia. Tahu noh. Ish. Tak apalah Fatimah. Aku tak marah apa. Yang mana setia, yang mana jujur kita hargai. Yang Dia ngokok dulu. Dia kecil. aku betul-betul santai. Kecil ni. Ha.